Peppa Pig telah berada di skrin kita selama lebih 20 tahun. Dan dalam tempoh itu, rancangan ini telah meninggalkan pelbagai misteri yang masih belum terungkai. Hari ini, kita akan membincangkan kesemuanya. Mari kita mulakan dengan soalan yang telah mengganggu ramai peminat kebelakangan ini. Suara pencerita telah berubah dalam musim baru ini. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dan pada mulanya, perkara itu mungkin tidak kelihatan penting. Tetapi fikirkanlah. Dalam Peppa Pig, satu-satunya suara yang pernah berubah hanyalah watak kanak-kanak. Kerana pelakon suara kanak-kanak akan membesar dan anda tidak boleh biarkan remaja menyuarakan watak berumur 4 tahun selama-lamanya. Itu memang masuk akal. Tetapi pencerita adalah seorang dewasa. Tidak ada sebab langsung untuk menukar pelakon suara dewasa. Jadi, kenapa mereka melakukannya? Sesetengah peminat berpendapat masa penukaran itu sangat mencurigakan. Kerana tepat pada masa suara pencerita berubah, para peminat mula menghasilkan beberapa teori yang sangat menarik tentang siapa sebenarnya pencerita itu. Salah satu teori paling popular ialah pencerita itu ialah ayah Suzy Sheep yang hilang, sosok serba tahu yang tidak kelihatan dan sentiasa memerhati semua orang tetapi tidak pernah dapat dilihat. Ada juga yang percaya bahawa pencerita itu adalah dalang sebenar di sebalik seluruh dunia Peppa, mengawal segala yang berlaku. Dan mungkin pencipta rancangan itu menukar suara pencerita khusus untuk mengelirukan peminat supaya orang ramai berhenti bertanya soalan. Kerana jika mereka mengekalkan suara yang sama, mungkin ada yang akhirnya akan mengetahuinya. Jadi, siapakah sebenarnya pencerita itu? Kita masih belum tahu. Tetapi hakikat bahawa mereka menukar suara tanpa sebarang penjelasan memang mencurigakan. Apa yang sedang berlaku dengan Mrs. Cow? Mari kita huraikan perkara ini. Pada satu ketika, dalam rancangan itu, Mrs. Cow berkahwin dengan Mr. Bull dan itu nampak cukup jelas. Tetapi di sinilah ia menjadi pelik. Dalam episod terdahulu, Mrs. Cow dilihat menaiki roda ria bersama Mr. Bear. Hanya mereka berdua. Ini menimbulkan satu persoalan yang jelas. Apa sebenarnya yang berlaku di situ? Adakah dia bercinta dengan Mr. Bear sebelum Mr. Bull? Kemudian ada Carol Cow. Watak latar misteri yang hampir setiap peminat percaya ialah anak perempuan Mrs. Cow. Carol sering muncul bersama Puan Lembu secara tetap. Tetapi kebelakangan ini, Carol telah hilang sepenuhnya. Tiada penjelasan, tiada sebarang sebutan, terus lenyap. Jadi inilah gambaran sepenuhnya. Mrs. Cow mempunyai sejarah misteri dengan Mr. Bear, berkahwin dengan Mr. Bull dan anak perempuannya yang dikatakan itu telah hilang tanpa jejak. Sebagai watak latar, Mrs. Cow dikelilingi terlalu banyak persoalan yang masih belum terjawab. Yang ini mungkin akan buat anda jadi gila bila anda perasan. Bahagian dalam rumah keluarga babi sentiasa berubah. Dan kita bukan bercakap tentang pengubahsuaian besar yang berlaku pada rumah itu antara musim. Kita bercakap tentang satu pintu tertentu. Pintu di tepi tangga. Dalam beberapa episod, pintu itu membawa ke ruang bawah tanah. Dalam episod lain, ia terbuka ke bilik stor. Dan dalam beberapa episod, pintu itu langsung tidak wujud. Ia hilang begitu sahaja, seolah-olah ia tidak pernah ada. Jadi, apa sebenarnya di sebalik pintu itu? Adakah ia ruang bawah tanah, bilik stor, atau tiada apa-apa? Rancangan itu tidak pernah memberikan kita jawapan yang konsisten. Untuk sebuah keluarga yang telah kita tonton selama lebih 20 tahun, kita pasti menyangka sekurang-kurangnya kita tahu susun atur asas rumah mereka. Tetapi nampaknya tidak. Dan semakin anda perhatikan, semakin mengelirukan jadinya. Ini sesuatu yang anda mungkin tidak pernah fikirkan. Kenapa kita hampir tidak tahu nama mana-mana watak dewasa dalam Peppa Pig? Fikirkan tentangnya. Hampir setiap orang dewasa dalam rancangan itu hanya dipanggil Mami, Daddy, Atuk dan Nenek. Tetapi setakat ini, kita berjaya mengetahui beberapa nama. Nama sebenar Madam Gazelle ialah Gigi. Hai Gigi. Grumpy Rabbit ialah Reggie. Tapi ada Arnab Reggie yang besar. Itulah saya. Daddy Pig nampaknya ialah Snufflekins. Peluk dan cium Snufflekins. Dan sudah tentu Makcik Dotty. Tapi kenapa yang lain disembunyikan? Adakah ini pilihan kreatif? Atau adakah rancangan ini sengaja menyembunyikan sesuatu daripada kita? Ini satu soalan yang nampak mudah. Tapi makin mengelirukan bila anda fikirkan. Kenapa Peppa tak pernah meningkat usia? Rancangan ini sudah ada sekurang-kurangnya 6 episod Christmas dan beberapa sambutan hari jadi.
Berdasarkan semua yang telah ditunjukkan oleh siri ini, sekurang-kurangnya 6 tahun sepatutnya telah berlalu sejak musim pertama. Tapi, Peppa masih berumur 4 tahun. Dia sentiasa berumur 4 tahun. Tapi, di sinilah ia menjadi menarik. Selepas baby Evie dilahirkan, rancangan ini memaparkan keseluruhan kehamilan Mummy Pig dalam beberapa episod, bermakna 9 bulan sebenar telah berlalu di skrin. Dan selain itu, kita mula melihat petunjuk kecil bahawa masa mungkin akhirnya bergerak ke hadapan. George kini bercakap dalam ayat penuh. Script! Peppa jelas lebih matang berbanding musim-musim awal. Ini adalah tanda-tanda perkembangan sebenar. Tetapi kemudian, sesuatu yang benar-benar bercanggah dengan semua itu berlaku. Bayi Alexander, yang lahir jauh lebih awal daripada Evie, entah bagaimana, kelihatan sebaya dengannya. Jika masa benar-benar bergerak ke hadapan, Alexander sepatutnya lebih tua. Tetapi dia tidak. Jadi, adakah masa sebenarnya bergerak dalam dunia Peppa atau tidak? Rancangan ini menghantar 2 isyarat yang benar-benar bertentangan pada masa yang sama dan sejujurnya, kami langsung tidak tahu yang mana satu patut dipercayai. Semua orang tahu Encik Fox ialah seorang pencuri. Dia pernah cuba mencuri ayam Datuk Pig, mengambil barang dari kutipan dana kanak-kanak dan menjual mainan rosak dengan bateri yang sudah mati. Buktinya memang jelas. Namun tiada siapa pun yang mengambil tindakan. Polis tidak menangkapnya, watak-watak lain pun tidak pernah menegurnya. Dia terus saja berjalan di sekitar bandar Peppa dengan senyuman lebar, mencuri daripada semua orang dan sentiasa terlepas setiap kali. Jadi, persoalannya, kenapa? Adakah dia berjaya mengelak daripada meninggalkan bukti? Adakah orang ramai lupa apa yang telah dilakukan? Atau adakah semua orang di bandar Peppa terlalu sopan untuk berkata apa-apa? Kami benar-benar tidak tahu. Inilah satu misteri mengenai Makcik Dotty yang kebanyakan orang tidak pernah fikirkan. Kita tahu dia adalah saudara perempuan Mummy Pig, tetapi sebelum musim ke-8, tiada siapa pernah menyebut tentangnya. Tidak sekalipun. Tiada gambar dia di rumah tempat Mummy Pig membesar. Datuk dan Nenek Peppa tidak pernah sekalipun menyebut mereka mempunyai 2 orang anak perempuan. Dan inilah bahagian yang paling pelik. Keluarga babi itu sudah pernah melawat Amerika Syarikat, iaitu tempat Makcik Dotty tinggal. Tetapi mereka tidak melawatnya. Tidak sekalipun. Kemudian, Makcik Dotty muncul pada hari kesyukuran tanpa sebarang pemberitahuan, tanpa memberitahu kakaknya atau ibu bapanya sendiri bahawa dia akan datang. Jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Kenapa pihak keluarga ini telah menyembunyikan Makcik Dotty begitu lama? Dan kenapa rasanya tiada siapa pun yang benar-benar rapat dengannya? Sekarang ini, satu perkara yang akan mengubah sepenuhnya cara anda melihat dunia Peppa. Pernahkah anda perasan bahawa Peppa telah mengembara ke New York, Texas, Itali, Perancis dan Australia? Dan di setiap satu tempat itu, tidak ada satu pun watak babi selain keluarganya. Fikirkan tentang itu. Setiap spesies lain dalam rancangan itu ada watak yang tidak berkaitan di mana-mana. Tapi babi, satu-satunya babi yang wujud nampaknya hanyalah keluarga terdekat Peppa. Dan ini telah membawa kepada satu teori yang benar-benar mengganggu. Setengah peminat percaya bahawa babi mungkin terancam di dunia Peppa, yang juga boleh menjelaskan kenapa sentiasa ada seseorang yang memerhati Peppa. Mungkin babi-babi itu sedang dilindungi daripada lenyap sepenuhnya. Ia kedengaran keterlaluan, tetapi bila difikirkan, ia agak masuk akal. Sekarang mari kita bincangkan tentang patung kebebasan. Dalam dunia kita, patung kebebasan adalah berbentuk manusia. Tetapi dalam dunia Peppa, di mana haiwan adalah spesies dominan, kenapa patung manusia wujud? Teori yang paling popular ialah manusia pernah memerintah dunia ini, tetapi pada satu ketika, mereka telah pupus. Kemudian, haiwan-haiwan berevolusi dan mengambil alih dan patung kebebasan dibiarkan berdiri sebagai peringatan kepada dunia yang pernah wujud. Jika teori itu betul, Peppa Pig bukan sekadar rancangan tentang keluarga babi kecil yang lucu. Ia adalah rancangan yang berlatar belakangkan masa depan selepas manusia. Dan itu sebenarnya adalah salah satu idea paling mengganggu yang pernah secara tidak sengaja dicadangkan oleh rancangan ini. Untuk yang terakhir ini, mari kita kembali ke dalam rumah keluarga babi itu. Kita semua tahu pintu masuk utama rumah keluarga babi itu. Ia terletak di sebelah kiri dan kita telah melihatnya beratus-ratus kali dalam setiap musim. Tetapi, dalam episod babysitting, sesuatu yang sangat pelik berlaku. Mummy dan Daddy Pig pulang ke rumah dari janji temu mereka
Dan mereka masuk melalui pintu di belakang televisyen, pintu yang tidak pernah wujud sebelum ini. Dalam ratusan episod yang berlatar di ruang tamu yang sama, tidak pernah ada apa-apa di belakang TV itu. Tiada pintu, tiada bukaan dinding, tiada apa-apa. Hanya dinding sahaja. Dan kiba-kiba, entah dari mana, sebuah pintu yang berfungsi sepenuhnya muncul dan 2 ekor babi dewasa berjalan melaluinya dengan santai seolah-olah ia perkara biasa. Rancangan itu tidak pernah menjelaskannya, tiada watak yang memberi reaksi dan pintu itu tidak pernah muncul lagi selepas episod itu. Jadi dari mana ia datang? Dan yang lebih penting, ke mana ia pergi? Jadi itulah antara beberapa persoalan terbesar yang tidak terjawab dalam Peppa Pig. Sejujurnya, rancangan ini sudah bersiaran lebih 20 tahun dan masih belum memberikan kita jawapan. Mungkin ia tidak akan pernah berbuat demikian. Beritahu kami di ruangan komen soalan mana yang paling mengganggu anda.